Baik, saya seorang guru tapi saya seorang yang pendiam serta introvert. Jadi dekat sini ada kontra lah. Seorang guru, macam kita tahu lah, seorang guru ni sepatutnya seorang yang energi tinggi, sosial pun tinggi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam orang yang ramai. Tapi dalam masa yang sama dia introvert. Okey, kita tak baca habis dulu soalan ni. Kita masuk sikit part tu. Kalau ikut tuan-tuan, zaman sekarang ni introvert ni bukannya macam introvert bermaksud malu, pendiam dan tak suka berjumpa atau berada dalam suasana yang ramai orang. Jadi situasi macam tu. Introvert maksudnya introvert lah, bukannya introvert dia kena berubah jadi sesuatu extrovert, tak. Introvert. Jadi situasinya dalam era sekarang ni ada masanya kita perlu keluar ke dalam dunia yang ramai orang. Kan? Tak semestinya introvert dia duduk je kat rumah, tak. Sebab kalau kita tengok kalangan mereka yang muda pun, contohnya pelajar-pelajar sekolah yang introvert tetap juga kena pergi sekolah, dan dekat sekolah tetap juga ada jumpa kawan-kawan, ada buat aktiviti dalam kumpulan, masuk dalam kelas yang ramai orang, kan. Bermaksud situasinya zaman sekarang ni, bukan zaman sekarang lah, dunia realiti dunia lah, walaupun seorang yang introvert dia tetap juga perlu berada dalam realiti di mana memerlukan dia berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya macam tu lah. Realitinya macam tu. Seorang introvert tetap juga kena keluar, kena pergi kerja ataupun kena pergi kelas. Kalau seorang pelajar lah, tetap kena pergi kelas. Jadi tak boleh nak kata macam saya introvert tapi saya tak nak jumpa orang, tak boleh macam tu. Kita berada dalam situasi, dalam dunia realiti lah sebenarnya. Okey, introvert tapi dalam masa yang sama tetap juga kena keluar berhadapan dengan masyarakat. Jadi kalau kita terima bahagian tu, tak apa. Kan? Jadi kita terima dulu pemikiran dari sudut tu lah.